Macam dalam filem penyiasatan yang paling best, mesti ada satu plot twist yang kita tak sangka-sangka. Siasatan kita dah jumpa dalang sebenar yang selama ni bijak bersembunyi di sebalik tabir. Dan inilah dia pendedahannya. Penjenayah utama dalam kes kolesterol tinggi ini sebenarnya bukannya lemak tapi gula. Ya, gula yang manis tu. Kenyataan daripada Persatuan Pengguna Pulau Pinang pun sokong penemuan ni. Ini betul-betul mengubah semua yang kita sangka kita tahu. Jadi pernah tak anda terfikir dalam secawan minuman yang kita nikmati setiap hari, mungkin ada musuh yang sedang bersembunyi? Bukan kafein tau. Sesuatu yang lebih licik, yang senyap-senyap boleh jejaskan kesihatan kita. Hari ini, jom kita bongkar satu misteri kesihatan yang selalu sangat orang salah faham. Bila sebut je kolesterol tinggi, apa yang terus pop up dalam kepala anda? Mesti makanan bergoreng, daging, mentega kan? Itulah jawapan standard yang kita selalu dengar. Tapi, adakah itu cerita yang sebenar? Atau ada benda lain yang kita tak tahu? Bersiap sedia untuk satu kejutan. Okey, jom kita mulakan siasatan kita. Macam dalam mana-mana kes misteri, kita kena tengok dulu senarai suspek yang paling biasa orang tuduh. Ya, inilah dia muka-muka yang selalu dipersalahkan. Ayam goreng, steak, mentega. Bertahun-tahun lamanya kita diajar untuk jauhkan diri daripada geng ni kalau nak jaga kolesterol. Nampak macam memang mereka lah penjahatnya, betul tak? Tapi, macam dalam filem penyiasatan yang paling best, mesti ada satu plot twist yang kita tak sangka-sangka. Siasatan kita dah jumpa dalang sebenar yang selama ni bijak bersembunyi di sebalik tabir. Dan inilah dia pendedahannya. Penjenayah utama dalam kes kolesterol tinggi ini sebenarnya bukannya lemak tapi gula. Ya, gula yang manis tu. Kenyataan daripada Persatuan Pengguna Pulau Pinang pun sokong penemuan ni. Ini betul-betul mengubah semua yang kita sangka kita tahu. Jadi, macam mana pula gula boleh jadi penjahat? Okey, ceritanya macam ni. Bila kita ambil gula banyak sangat, hati kita, liver kita tu jadi terbeban. Dia tak tahu nak buat apa, jadi dia tukarkan gula tu jadi kolesterol jahat atau LDL yang menyumbat saluran darah kita. Pada masa yang sama, dia kurangkan pula kolesterol baik, HDL, yang sepatutnya jadi vira pembersih. Dia serang dari dua belah pihak sekaligus. Nak bukti yang lebih kukuh? Kajian tunjukkan orang yang minum minuman manis setiap hari ada peluang 98% lebih tinggi untuk ada tahap kolesterol baik yang rendah. 98%. Ini bukan nombor biasa-biasa tau. Ini bukti yang sangat jelas dan kita tak boleh buat-buat tak nampak. Okey, sekarang kita dah tahu siapa penjahat sebenar. Misi kita yang seterusnya, kita kena jejaki kat mana gula ni suka menyorok. Percayalah, anda mesti akan terkejut dengan tempat-tempat persembunyian dia. Tempat persembunyian nombor 1? Dalam cawan kita sendiri. Teh boba yang syarat dengan sirap tu, kopi 3 dalam 1 yang nampak mudah dan tak lupa, kopi-kopi dekat kafe hipster dengan macam-macam sirap perisa. Semua ni sebenarnya bom gula yang tersembunyi. Dan musuh ni bukan setakat ada kat luar je, dia mungkin dah ada dalam pantry atau peti sejuk rumah anda. Contohnya air botol berperisa yang nampak sihat, biji rin sarapan dan juga milkshake. Semua ni selalunya penuh dengan gula tambahan walaupun kadang-kadang label dia nampak macam bagus untuk kesihatan. Jom kita ambil kopi sebagai contoh. Kopi O0 tu sebenarnya tak bersalah. Dia kawan kita. Masalahnya, jadi bila kita ubah kopi tu jadi macam pencuci mulut dalam cawan. Bila kita tambah gula, sirap, krim putar dan macam-macam lagi. Masa itulah kawan tadi bertukar jadi lawan. Dan penjahat ni bukan kerja sorang-sorang tau. Dia ada rakan subahat. Namanya lemak trans. Benda ni selalu ada dalam krima bukan tenusu. Namanya mungkin tak nampak menakutkan, tapi ia sebenarnya lemak buatan yang sangat diproses dan merupakan musuh nombor 1 kesihatan jantung kita. Seterusnya, jom kita buka semula satu fail kes lama. Satu bahan yang dah lama sangat jadi mangsa tuduhan sebagai punca kolesterol tinggi dekat Malaysia ni. Ya, kita cakap pasal santan. Ini soalan legenda untuk semua rakyat Malaysia, kan? Adakah nasi lemak kita, kari kita, rendang kita betul-betul punca kolesterol tinggi sebab ada santan? Jawapannya, itu semua mitos. Kajian-kajian terkini menunjukkan kalau kita ambil santan secara sederhana, ia sebenarnya boleh meningkatkan kolesterol baik, HDL tu. Jadi, santan dah lama disalah anggap. Dia bukan penjahat dalam cerita ni. Santan bebas dari tuduhan.
Jadi, jom kita rumuskan kes kita hari ini. Fokus kita sepatutnya bukan pada lemak sihat yang datang secara semula jadi macam dari kelapa atau avokado. Musuh sebenar yang kita kena hati-hati dan perhatikan betul-betul ialah gula tambahan dan lemak trans yang diproses. Itulah dia penjahatnya. Selepas dah tahu semua ni, sekarang tiba masanya untuk kita lengkapkan diri kita dengan alatan yang betul. Kami nak bagi anda kit detektif makanan untuk tolong anda dalam misi menjaga kesihatan anda sendiri. Sebenarnya senang je. Pertama, jadikan amalan untuk baca label pada setiap produk makanan atau minuman. Kedua, ambil sikit masa untuk fahami kandungan sebenar benda yang kita nak masukkan dalam badan kita. Dan yang ketiga, bila kita dah tahu, kita boleh buat pilihan bijak. Kuasa tu sekarang ada di tangan anda. Jadi, selepas perkongsian ni, kami nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Lain kali bila anda rasa dahaga, bila anda berdiri depan peti sejuk atau depan kaunter kafe, apa agaknya pilihan minuman anda? Jawapan anda tu mungkin akan tentukan masa depan kesihatan anda. Fikir-fikirkanlah.